Bayangkan dunia tanpa air bersih, ladang kering, tanaman mati, kehidupan terancam. Tapi teknologi AI kini hadir sebagai penyelamat. Sensor pintar tahu betul-betul keperluan air setiap pokok. Hasilnya memang mengagumkan. Jimat air 20 hingga 60%, tanaman masih sihat dan subur. Di loji penyah garaman, AI optimumkan mesin. Air laut bertukar jadi air tawar dengan tenaga lebih sedikit. Negara padang pasir macam UAE dan Saudi guna teknologi ini dengan serius. AI ubah air tahu. Air laut jadi minuman. AI juga kesan kebocoran paip dalam masa singkat. Setiap titisan air diselamatkan sebelum terlambat. Lebih hebat lagi, AI ramal kemarau dan banjir sebelum bencana berlaku. Beri masa untuk bertindak awal. Kerajaan dan petani kini boleh merancang lebih baik. Pengurusan air jadi lebih pintar dan cekap. Dari Afrika Utara hingga Asia, teknologi AI bantu negara kekurangan air urus sumber dengan bijak. AI bukan sekadar teknologi. Ia harapan baru untuk masa depan air dunia yang lebih selamat.